Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ida. So, hari ini Ida akan tunjukkan sebiji motor iaitu W Motor RT3S. Ingat kereta je ada dashcam, motor pun ada tau. Untuk dashboard ada dekat bahagian depan, dekat bahagian belakang. Kamera depan belakang tau. Apa lagi mau? Untuk version kali ni, windscreen dia automatic tau. So, boleh tekan button ni untuk naikkan dan boleh tekan button bawah ni untuk turunkan. Bini pula asyik mengadu lenguh. Ada tempat letak kaki ekstra. Abang, kalau ride bawa bini, barulah boleh guna ayat. Beras kita yang beli. Motor ni juga, dia punya tangki dia 17 liter tau. Ada juga lampu hazard untuk kecemasan. Tayar depan dengan belakang pakai single disc, complete dengan ABS. Bahagian side mirror ni boleh manual adjust. So, inilah kelebihan W Motor RT3S. So, hampa nak tahu apa lagi, hampa komen. So, until next review. Bye-bye. Assalamualaikum.